Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama saya Aliza selaku host pada hari ini dalam Sembang-Sembang Luar Topik. Dengan saya pada hari ini adalah Dr. Faz atau mungkin Dr. Faz boleh kenalkan diri sedikit. Nama panjang, berpengalaman dalam bidang apa dan sebagainya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang juga kepada hos cantik kita pada hari ini. Okey, terima kasih atas jemputan. Okey, sekarang saya kenalkan diri saya. Okey, nama saya Wan Nur Fazni binti Wan Muhammad Nazari. Saya pensyarah kanan di Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. USIM. Ya, selalu pelajar panggil saya Dr. Faz. Senang kan? Dan bercakap tentang pengalaman saya di dalam crowdfunding ni, sebenarnya bermula ketika saya kembalinya daripada pengajian PhD saya. Alhamdulillah saya dilamar oleh satu yayasan untuk menjadi advisor kepada crowdfunding platform, dan alhamdulillah sehingga kini dan setakat ni saya dah menjadi 3 advisor lah, penasihat kepada 3 crowdfunding platform di Malaysia. Okey, baik. Bukanlah orang biasa-biasa yang kita jemput pada hari ini. Allah, okey, panel terbaik kita insya-Allah. Kalau cakap pasal bidang kepakaran, saya sebenarnya kalau ikut PhD saya dalam management, tapi fokus dalam marketing. Tapi sebenarnya case study betul ada crowdfunding. Jadi kan Dr. Faz, kalau macam Dr. Faz kata tadi, bidang kajian Dr. Faz sendiri adalah lebih kepada meliputi crowdfunding. Jadi apa itu crowdfunding sebenarnya? Agak-agak apa? Dia tanya kita pula. Okey, kalau saya lah, kalau ditanya pada saya yang kiranya orang awam lah kan. Kalau ditanya, apa tu crowdfunding? Alah, yang derma-derma itulah crowdfunding kan. Itu kata saya sebagai orang awam. Tapi mari kita tanya orang yang lebih pakar. Kita tanya Dr. Faz, apa tu crowdfunding? Alright. Wow, soalan dia panjang Panjang. Kan? Okey, crowdfunding. Okey, crowdfunding ni kan memang normal bila orang kata pasal crowdfunding adalah mesti orang ingat sumbangan kan, sedekah. Okey. Saya nak olah sikit lah apa tu crowdfunding. Yang crowdfunding adalah kita sedekah atau kita fund duit kepada sesuatu projek. Tapi bila kita tambah platform, itu atas talian. So apa-apa sumbangan. Contohlah kita cakap pasal crowdfunding ni, Liza pernah pergi pasar malam tak? Pernah. Ada nampak tak ada orang daripada Mahat Tahfiz bawa tabung? Ada yang bersila, betul? Ada. So kalau dulu dia bagi tabung. Betul. Sekarang dia bagi QR. Kan? Pernah nampak? Pernah. Pernah buat? Pernah sedekah kat situ? Itulah. Biasanya memang kalau biasanya tidak ke ya? Dr. Faz kan, kalau dekat saya dekat Bahangi ni kan Dr. Faz, kalau pergi kedai makan tu kadang-kadang letih tau, sebab tiba-tiba je orang datang. Kan kalau dulu kita tengok dekat tepi-tepi, sekarang dia dah pandai. Dia datang kat meja-meja. Bagi QR kan? Yes, dia ada QR sekarang. Dahsyat kan? Betul lah tu. So kalau orang tanya apa tu crowdfunding? Yes, crowdfunding ni adalah sumbangan ataupun bagi dana. Kan? Tapi betul sekarang, kalau dulu dia buat face to face. Face to face maksudnya bila datang macam tadi tu, contoh Liza bagi tadi tu, dan dalam masjid pun ada. Kan, dalam masjid bagi QR. Cuma ialah zaman beralih zaman. Terutama lepas COVID. Lepas COVID tu memang dalam platform ni banyak orang minta sedekah kan. Ya, betul. Betul lah tu. Kalau tengok pun kat masjid-masjid mostly sekarang dah ramai guna QR. Betul. Tabung still ada, tapi kita pun ada pilihan. Tak ada dah. Kita dah tak boleh nak alamak aku tak bawa duit lah hari ni nak sedekah. Tak ada. Kita ada QR. Betul. Kita mesti ada telefon kan. Okey, bercakap pasal crowdfunding. Okey, ni saya nak jelaskan lah. Sebenarnya crowdfunding ni ada 4 jenis. Satu tu dia ada 4, tapi yang fokus ke atas tu ada 2. Okey, pertama financial. Second non-financial. Financial tu ada 2. Financial kita ada equity base, kita ada lending base. Maksudnya itu di bawah dia punya governance di bawah Bank Negara Malaysia. Itu investor. Maksudnya nak pinjam ke apa, kita ada dekat Malaysia. Satu benda yang saya sendiri mungkin baru tahu. Itu satu bahagian. Satu lagi
non-financial. Yang kita cakap pasal sumbangan semua ni adalah di bawah non-financial. Kita ada donation based, kita ada satu lagi reward based. Contoh dia Liza buat projek. Contoh Liza buat projek nak buat apa? Liza minat apa? Ada tak nak buat bisnes apa-apa? Masak, jual something like buka restoran. Tapi itu lain macam tu. Ataupun tak terfikirlah pula nak buka Okey, apa-apa contoh. Ada buat projek dia nak buat kita nak tahu, nak test market. Sama ada market tu orang terima ke tidak barang kita jual. Okay. Bila kita try market, kita letak dekat reward based crowdfunding. Oh, faham. Okay. Maksudnya kita jual di situ, kita cuba test market. Tapi kalau ada orang pledge, orang fund, dia akan dapat reward daripada apa yang dia fund tu. Oh, menarik. Ada ya benda tu? Dekat Malaysia memang ada lah. Ada, tapi sangat rare. Sangat rare. Kita dulu ada, kita ada platform. Saya rasa penonton kita pun mungkin tak tahu pun. Sebenarnya contoh dekat Malaysia ni kita banyak sangat usahawan. Betul. Kita banyak sangat usahawan. So usahawan tu dia kadang-kadang bila kita masuk market, research market apa semua tu kan, diorang tak tahu pun yang sebenarnya diorang boleh test market guna reward based crowdfunding. Kalau dekat luar negara tu adalah macam Kickstarter. Itu macam mana usahawan dia nak bagi kepada dia nak bagi orang kenal barang dia. Dia letak dekat reward based crowdfunding dulu. Faham. Okey, tapi kan doktor, saya rasa itu lebih pada itulah kan. Tapi sekarang ni saya rasa isu yang macam kira kita memang kena orang kata tekankan lah kan. Sebab benda ni memang lately ni memang bukanlah lately ni, macam setelah setahun dua kebelakangan ni, kalau kita tengok memang sumbangan dekat atas talian terlalu banyak. Kalau kita iklan-iklan pun banyak sumbang. Orang lebih mengenali crowdfunding ni tu dengan kempen-kempen yang meminta bantuan ke atas projek. Infak masjid, infak itu, infak ini kan. Bantu dan sebagainya lah. Okay, sekarang ni kan doktor, saya nak tanyalah dari side doktor sendiri, ada tak doktor buat apa-apa kajian yang berkaitan dengan crowdfunding atau derma online ni? Menarik soalan ini. Okay, kalau cakap pasal research tu, saya memang case study saya dululah waktu saya menyiapkan saya punya pengajian PhD saya. Case study saya adalah tentang saya menggunakan GoFundMe. GoFundMe tu salah satu donation based crowdfunding yang mana siapa-siapa pun boleh buat kutipan kat sana. Saya nak share sebelum kita terus ke arah research tu kan. Saya nak share yang mana betapa pihak kadang-kadang orang luar negara kan, dia kesian melihat projek-projek yang paling saya tak boleh lupa. Satu projek ni dia nak pergi jalan overseas, dia tak ada duit visa. Saya pernah dengar cerita ni Dr. Faz. Berjaya dapat kurang daripada 2 bulan dia dapat buat projek, dia dapat siapkan, dah beli dah tiket ke untuk berjalan. Dekat luar negara kan, dan saya yakin sebenarnya benda macam ni sangat jarang lah dekat Malaysia ni. Sangat. Sebab awareness. Okay, kita come back kepada research saya. Yang saya pernah ada buat research dengan yayasan yang mana tentang ketika COVID. Ketika COVID, kenapa orang percaya kepada crowdfunding platform ni? Sebab the numbers of crowdfunding fund ni meningkat. Kenapa orang boleh percaya kepada crowdfunding platform ni ketika COVID? Dan saya rasa lah kan doktor, pada pandangan saya sendirilah, untuk makluman doktor sendiri, sebelum ni saya kira terlibat lah agak lama, dah berpengalaman dalam sebuah yayasan jugalah. Jadi daripada situ saya bermula di zaman COVID juga. Jadi kat situ saya boleh nampak lah macam mana dana tu naik dan sebagainya, kutipan meningkat. Menaik lah kan? Memang naik. Dan saya rasa lah sebenarnya di zaman itu kita waktu tu tengah susah. Maksudnya ada yang tengah struggle. Kita melihat orang susah, kita nak tolong. Kita tengok sampai kan ada tahap ni yang hashtag kita jaga kita tu kan. Jadi semua orang berpusu-pusu nak tolong orang lain. Jadi saya rasa itu pun salah satu faktor kepada peningkatan derma tu jugalah. Tapi orang
macam dia doesn't care pun projek tu legit ke Yes, tidak kan. betul. Selagi cara penceritaan dalam projek tu meyakinkan, so orang akan menyumbang. Betul. Itu ketika COVID. Okey, saya memang waktu tu membuat kajian. Saya pun dapatlah output dia. Memang orang mudah rasa kesihan bila tengok orang lain dalam kesusahan ketika COVID. Okey, dan saya baru menyiapkan 2 research juga di bawah yayasan juga, yang mana kenapa dana ni menurun selepas COVID. Okey. Dan sebenarnya hasil daripada kajian saya yang ketiga keempat ni, kenapa orang tak menyumbang? Kerana kurangnya awareness. Orang tak tahu apa tu crowdfunding. Orang ingat crowdfunding ni kutip sedekah je. Tidak, dia banyak. Tu saya jelaskan ada 4 jenis tu. Jadi yang terkini saya dengan pihak USIM dengan SPRM. Itu yang saya punya research terkini lah. Seterusnya saya selesai je habis untuk research ketika COVID. Kenapa banyak sangat numbers dalam dalam ni, kita pun nak tahu kenapa orang nak menyumbang kan. Dan alhamdulillah saya diberi peluang lagi untuk membuat research ketika COVID selesai. COVID dah tak ada kan. Okey, ketika itu baru kita memang alert lah. Numbers orang menyumbang tu sangat kurang. Dan saya dan bila kita melihat kenapa dia kurang, mungkin satu sebab ialah isu scammer semua tu lah. Jadi kan bila doktor kata tentang isu semasa kan, jadi saya nak bawa sikit lah kan, bila doktor cakap je isu semasa ni kan, saya memang nak ajak lah Dr. Faz bincangkan adakah disebabkan isu semasa ni jugalah sebenarnya yang menjadi faktor besar kepada penurunan kutipan tu lah, kutipan dana tu. Ya sebenarnya. Kita lihat pada zaman okey, pada tahun 2023 COVID kita 2000 sampai 2022 kan? Sampai 2022 macam tu. 2023 memang ada tangkapan lah, ada 55 sindiket scammer yang yang buat kutipan dana ni tipu. Itu memang salah satu lah. Mungkin bila orang ramai dah sedar tentang ke mana. Kalau dulu orang doesn't care tau kat mana duit pergi, asalkan dapat kita macam tak apalah, pahala Allah bagi. Betul. Tapi sekarang orang dah alert dah, ke mana duit kita pergi. Yelah Dr. Faz, sebab sekarang ni kan nak katanya macam mana kita makin lama zaman kita teknologi makin tinggi. Sebaran tu pun makin meluas lah kan orang kata kan. Jadi kan kadang seorang je yang cakap pasal tu. Maksudnya orang seorang contoh lah saya fikir, orang ni buat status cakap betul ke duit korang ni pergi ke apa yang korang nak demo sangat tu. Jadi tapi orang tak faham sebenarnya kan Dr. Faz. Maksudnya orang tak faham sebenarnya bila dia menyumbang tu sepatutnya dia dah meletakkan lah, sepatutnya dia sumbang tu dia meletakkan amanah dan kepercayaan tu kepada tempat yang disumbangkan tu kan. Betul saya setuju tu. Sebenarnya bila kita nak menyumbang kan, kita akan tengok kalau kita dah menyumbang tu maknanya kita put trust lah kan. Betul. Yelah, orang kata apa, sebenarnya betul je kalau kita dah sumbang tu antara kita dengan Allah lah. Betul. Kalau kita ikhlaslah jadinya. Tapi bila kita dah mula persoal tu, tak boleh nak buat apalah kan. Betul. Jadi kan saya cakap lagi sekali lah pengalaman saya kan. Ya Allah Dr. Faz, saya kan menguruskan ramai jugalah sebelumnya waktu di yayasan dengan penyumbang-penyumbang kan. Bayangkan Dr. Faz, saya kena hadap kata-kata mister dia kan. Bila kita orang call kan cakap you ambil duit ni, you mesti ambil duit I yang I derma ni jadi commission you all kan. Lagi banyak I sumbang, lagi banyak yang you dapat commission. Ya Allah, waktu tu saya rasa macam ya Allah, rasa dosanya kita ni kerja dekat yayasan waktu tu dengan niat sebenarnya kita nak lebih pahala lah kan. Sebab kita kerja situ kita nak buat baik, kita nak jalan yang baik kan. Tapi bila dapat kata-kata macam tu kan Dr. Faz, kita rasa sedar, rasa macam aku ni makan gaji haram ke kan, seolah-olah disakap macam tu lah kan. Jadi kan kat situlah saya rasa benda tu sebenarnya sedikit sebanyak merosakkan
NGO yang ada, yayasan yang ada. Saya setuju. Orang jadi tak trust. Dan lagi kalau doktor tengok sendiri, and mungkin selepas ini doktor sendiri boleh bincangkan, boleh ulas lagi. Yang mana baru-barulah cakap kan, tahun lepas mungkin kan ada isu hangat daripada influencer dan sebagainya kan. Benda tu lagi sebenarnya menjatuhkan dan menghilangkan kepercayaan orang awam. Jadi saya nak tahulah sikit lah pendapat Dr. Faz sendiri kan. Macam mana tu? Apa pandangan Dr. Faz sendiri kan dengan isu-isu hangat yang terlibat dari sudut dari influencer, daripada itulah. Okey, khusyuk saya mendengar kan? Okey. Alright, tadi Liza tanya saya tentang isu semasa kan? Menarik kan? Menarik. Betul. Kan sebab just nak flashback balik lah saya balik daripada pengajian saya tahun 2020. 2019 lepas tu COVID. Lepas tu saya join dengan NGO, tapi saya betul-betul di bawah crowdfunding platform. Okey, yang mana saya nampak sendiri ketika itu memang orang memilih untuk bersedekah melalui atas talian. Tiba-tiba jeng kan, tiba-tiba drop. Okay. Yang mana saya nampak kenapa, what happened kan, macam kenapa tiba-tiba jadi macam tu. Okey, bila kita tengok isu semasa kan banyak. Yang mana ketika saya membuat research yang pertama berkenaan dengan crowdfunding platform ni, yang mana orang doesn't matter siapa orangnya, asalkan terlintas kat social media, dia orang akan fund walaupun 50 sen. Orang akan fund. Okey. So jadi yang saya tengok waktu 2023 kan, ada bila habis je COVID, ada orang ada isu kan pasal 55 syarikat sindiket. Itu pun nampak 55, tak tahu yang lain kan. Betul. Ini orang tengok social media percaya, yang orang percaya macam mana? Betul. Jadi menariklah sebenarnya doktor. Jadi kan bila macam tu, kita sebenarnya nampak yang orang awam ni cakna je dengan isu-isu semasa ni. Kalau dia orang tak cakna, sebenarnya dia orang takkan tahulah mana ada isu ni lah, ada isu ni kan. Jadi betul. Kan daripada situ kan doktor, macam mana pula kita nak tahu atau kita nak tengok mana NGO yang legit, mana yayasan yang legit kan? Macam mana kita nak tahu benda tu? Menarik soalan ni soalan panas ni. Soalan panas doktor. Alright, okay, nak bagi tahu crowdfunding platform. Bila kita cakap pasal crowdfunding platform, saya nak tanya kat Liza. Contohlah satu yayasan dia buat crowdfunding, dia letak kat mana? Biasanya dia akan letak kat website dan juga mungkin akan buat melalui ads yang keluar dekat iklan-iklan Facebook tu. Okey. Bila Liza tekan je, dia akan keluar apa? Dia punya kita yang tanya pula kan. Macam OnPay. Biasanya lah saya kalau saya OnPay. Kita nak cakap kita menyumbang gitu kan. Nak cakapnya kalau saya sendiri, kalau saya klik link tu, mostly dia akan hantar ke OnPay lah. OnPay. Kat situ lah kita itu sahaja. Itu saja. So kita okey, macam tu je. Betul. Alright. Pernah menyumbang dekat crowdfunding platform? Tak pernah lagi. Okey, saya bagi tahu Okey, beza paling besar di antara crowdfunding platform dengan crowdfunding NGO tu sendiri, bila funder kalau orang ramai tekan je button tu, dia akan pergi ke OnPay. Ke OnPay, ya betul. Tak nampak pun berapa banyak dah projek itu berjalan. Betul, tak nampak pun berapa total amount yang dah difundkan. Dia macam tawakal lillah lah kan. Lillahi ta'ala. Okey, itu adalah NGO. Banyak-banyak boleh tengok mana-mana NGO pun. Cuma kita juga ada crowdfunding platform yang mana boleh buka sendiri. Yang terbaru Seedkind lah seedkind.com.my. Dulu kita ada kitabantu.com. So bila tekan je button, share pula. Tekan je button dah lah. Button fund tu, dia akan terus ke projek. Kita akan nampak kita ke projek apa, nampak berapa lama duration, masa, duit yang terkumpul. Menarik.
Jadinya dia agak sama tapi nampak berbeza lah dengan sama website. tapi tak berbeza, sama tapi berbeza. Paling jelas crowdfunding platform ni sebenarnya kita project owner project owner tu macam madrasah ke kan, ataupun sekolah tahfiz ke, ataupun saya hari tu ada buat projek dengan satu koperasi ni. Dia buat jualan rahmah pula. Apa namanya? Kotak rahmah. Kotak rahmah. Yang mana mereka aim untuk satu kotak tu RM50 untuk bagi kepada asnaf. Maksudnya kita membantu kawasan sediakan platform dia. Ataupun dengan nama lain, kita ni sebenarnya adalah service provider crowdfunding platform ni. Jadinya kan doktor, apa beza pula? Okey, tadi doktor kata crowdfunding platform. Macam mana orang nak bezakan sama ada, contohlah nak katanya kenapa pula nak pergi kat crowdfunding platform, sedangkan legit je kalau kita pergi kat website dia. Contohlah kita pergi dekat satu NGO ni, dia ada website dia. Boleh, tak ada masalah. Website dia. Jadi apa kita nak membezakan, nak mengatakan adakah doktor nak mengatakan yang crowdfunding platform ni lebih legit? Perbezaannya, Liza pergi kat yayasan, tekan terus pergi kat OnPay. Ya, betul. Betul Lillahi ta'ala ni. Okey, aku tak tahu, tak nak tahulah berapa banyak yang terkumpul. Betul? Kita dah baca, dia nak perlukan ni. Kita dah baca. Biasa kat OnPay dia sedia semua benda kan. Last kali, sumbang. Okey. Kalau platform crowdfunding, dia akan menjelaskan berapa total amount yang orang fund, orang sedekah untuk projek tu. Berapa masa yang tinggal, sebab selalunya untuk crowdfunding platform dalam 6 bulan macam tu. Dia tak dah lama macam tu. Tekan je dia terus tunjuk berapa banyak lagi, berapa ringgit dan berapa donation dia berapa. Memang kalau Liza tekan untuk crowdfunding platform, contoh paling senang, cubalah klik seedkind.my. Seedkind.my kat situ kita ataupun lagi senang, saya pun pastilah pihak pengurusan marketing apa ni crowdfunding platform, dia benda yang sama, dia akan buat ads kan. Tekan terus kita nampak projek apa, contoh, saya bagi contoh untuk buat membantu anak tahfiz. Kadang-kadang tu itulah kalau cakap pasal projek, orang ingat buat bangunan, orang ingat buat ni. Sebenarnya contoh kalau kita nak buat services, contohnya untuk mengajar anak-anak mengaji di kampung A, untuk bayar ustazah tu contoh. Kita boleh buat juga. Jadinya kan doktor, maksudnya kita tak payahlah nak sibuk. Contohlah kan, saya bagi contoh, bila kita saya rasa ramailah yang akan dapat macam ni. Bila kita mesej seseorang, bila kita menyumbang, kadang-kadang data kita diambil lah. Jadi akan ada orang follow up kita kan. Kat situ kan kadang sebenarnya kita bolehlah tanya pada contoh customer service tu sendiri kan. Okay, kita tanya pada dia, macam mana ya sumbangan yang saya sumbangkan dia untuk projek sekian-sekian kan. Jadi dia explain. Dan saya rasa benda tu macam panjang lah kan. Jadi bila adanya platform crowdfunding platform ni, lebih mudah lah, macam kita tak payah tanya. Betul? Bila Liza ada awareness dan knowledge tentang crowdfunding platform ni, so kita pun rasa lah, okay, betul lah crowdfunding platform ni sebenarnya kan. Dan kena set in mind yang crowdfunding platform ini adalah service provider. Okay, menarik apa yang doktor explain tadi, dan saya rasa mungkin lepas ini saya boleh cuba kepada apa tadi seedkind.my kan. Jadi mungkin selepas ni saya boleh cuba. Tapi kan doktor, itu saya yang sedang berborak dengan ahli akademik macam doktor ni. Tapi macam mana orang luar yang memang biasa dapat iklan dekat Facebook tu kan, macam mana dia nak tahu legit ke tidak yayasan tu, NGO tu, nak tengok kat mana doktor? Kalau nak tanya NGO ni legit atau tidak, kita kena tengok lah dia berdaftar di mana. Kan. Okay. Kalau kita tengok NGO ni boleh daftar di mana? Di BHE Bayu. Kita Bayu je kan. Bayu je. Jadi Bayu, kita boleh daftar SSM. Okay. Ini NGO, okay. Contoh, yang berdaftar di bawah SSM. Contoh dia apa?
Aman Palestin. Di NGO tu berdaftar di bawah SSM. Okey, kita ada di bawah JPM. JPM Jabatan Perdana Menteri, okey. Contoh dia macam Yayasan Maghfirah. Okey, kita ada Bayu, kita ada, kalau Bayu banyak. Okey, NGO di bawah ROS lagi banyak. Ya. Yang itu yang saya rasa kebiasaan orang dengar lah. Betul, betul. Cakap pasal crowdfunding platform tadi, dia sebenarnya apa? Website ke? Apps ke? Susah tak kita nak akses kepada dia? Okey, terbaik. Okey. Sebenarnya macam tadi saya cakap lah, dia tergantung kepada siapa yang mempromosikan projek tu. Okey. Bercakap pasal crowdfunding platform. Okey, crowdfunding platform ni adalah dia selalunya kalau sesetengah projek, sesetengah company yang ada memang crowdfunding platform, dia memang ada apps. Dia ada apps. Senang. Senang. Saya bagi contoh lah senang sumbangan.com. Kita ada Jom Donate. Kita ada Setkind.my. So semua ada apps. Dia sama macam Launch Good. Yes, itu di luar negara. Okay. Kita ada GoFundMe. Kita dulu waktu zaman saya buat PhD dulu, kita ada Indiegogo. Di bawah Indiegogo ni, Indiegogo ni yang besar. Dia ada buat sub, nama dia Generosity. Generosity tu di bawah Indiegogo. Tu kalau di luar negara, saya rasalah sebut Launch Good orang dah kenal. Pasti. Sebab Liza aware tentang crowdfunding ni tau. Cuma mungkin crowdfunding platform yang tak berapa aware. Jadi gitu kan, doktor, bila doktor kata pasal saya aware dan orang lain mungkin tak aware, apatah lagi nak cakap pasal platform ni kan. Doktor rasa macam mana orang awam ni nak berpindah ke platform? Kan? Ada yang buta IT. Mungkin ada, sebab kita kadang mungkin yang nak menyumbang ni mungkin orang yang dah tua, dah berusia kan. Macam mana pula dia nak ke platform kan? Bagus soalan tadi. Okey, macam mana orang yang lebih berusia, kita bagi bahasa yang baby boomers baby boomers ataupun yang tidak berapa celik kepada IT. Okey, menggunakan apa tu untuk menggunakan crowdfunding platform. Saya setuju dengan yang ni, sebab kalau saya buat research pun kebanyakan yang akan menjawab questionnaire ke survey ke adalah sampai limit umur sampai 40 something, dia tak sampai baby boomers. Kadang-kadang kan bila orang dah berusia dia nak menyumbang lebih, betul betul. Okey, saya suka nak share tentang kajian sahabat saya ketika di Indonesia. Sahabat saya memang Indonesia. Dia bagi tahu setiap rumah okey ada scan code sendiri tau. Scan code sendiri di rumah-rumah. Bila hujung bulan diorang akan kutip berapa. Contoh rumah orang A, B, C, D. Okey, A kecelakaan. Okey, dia ada tipu musibah. Kan selalu kita buat derma kilat. Tapi diorang tampal untuk setiap rumah QR. Maksudnya setiap rumah tu memang ada QR untuk projek itu. Hujung bulan dia ambil. Menarik. Saya suka. Dan yelah, kalau kita tengok kat Indonesia pun kita bisa. Kita maksudnya bila cakap pasal crowdfunding platform ni bukan hanya di Malaysia. Kita banyak around the world pun dah ada sebenarnya. Cuma tahu ke tidak? Sebab tu saya suka dengan podcast hari ni lah, bila kita bincang pasal awareness kan. Kita sembang ni kita nak bagi tahu orang kan. Tapi saya rasa memang topik hari ni agak menarik, sebab saya sendiri pun saya rasa macam tertarik lah dengan apa yang doktor dah sampaikan ni. Tapi doktor, ada soalan lain yang mungkin di luar atau ada kaitannya. Saya nak tanya pendapat doktor. Nama pun luar topik kan, sembang-sembang kita. So kita masuk topik macam-macam tapi tetap ke arah online punya derma lah orang kata kan. Okey doktor, macam mana pula dengan influencer? Penglibatan influencer ni dekat dalam iklan-iklan untuk menjayakan derma online ni. Tentang influencer, saya nak share sikit lah pasal saya punya hasil kajian yang mana bila influencer macam mana, what kind of influencer yang orang akan pilih
untuk menjadi apa tu yang membuat kempen. Betul. Bukan semua tau. Betul. Sebab saya ada rankan adalah influencer yang begini-begini, mereka tak nak pun. Mereka nak begini. Paling ni cuba Khairul Aming dia memang influencer yang tip top kan. So itulah saya kata influencer ni dia influencekan orang untuk percaya pada produk. Sebab itulah dia influencer kan. Sepatutnya tapi dia memang berpengaruh. Come back to the payment itself bergantung kepada NGO tu sendiri. Yelah, kalau kata pasal payment, saya rasa itu depends lah kan. Macam doktor kata depend on NGO. Itu atas orang kata apa, ketelusan NGO dan atau yayasan tu sendiri lah. Kalau dia tak telus, dia lah salah. Tapi saya rasa macam tadi doktor sentuh pasal sumut Flotilla kan. Kalau kita tengok yang pergi, contohnya Zizi Kirana, Farali, Heliza Helmi, Adele Kalau kita Farahli. tengok diorang Farahli kan, mereka ni sebenarnya kalau kita nampak memang mereka ni yang selalu ada di kan, iklan-iklan. Muka kalau ada okey, maksudnya bila ada isu kemanusiaan, mereka ini akan ke depan. Jadi orang awam saya rasa doktor macam saya pula yang explain kan. Tak apa ya doktor. Tak apa. Saya memang suka orang kata mencelah kan. Maaf ya doktor. Cuma saya sukalah bila tengok. Bukan suka. Maksudnya saya rasa bila melibatkan influencer ni, betul lah kata doktor, pempengaruh ni penting. Sebab itulah bila yang dibawa ke saya faham dan saya baca tentang isu orang kata kenapa perempuan yang pergi kan? Kenapa tidak lelaki yang pergi dan sebagainya. Kita banyak influencer kat Malaysia gitu ya. Okay. Tapi kita nampaklah saya bagi contoh Zizi Kirana sendiri. Bagaimana dia membuat live dan dia membuat posting mengatakan dia mengajak rakan-rakan artis dia. Dia tahu dia adalah seorang artis dan dia tahu dia boleh mempengaruhi rakan artis dia. Jadi saya nampak impact dia. Rakan artis mula repost dan akhirnya orang awam pun repost. Dan saya rasa di situlah point kenapa influencer ni digunakan. Betul. Dah macam saya pula yang jawab doktor. Ya, saya kagum mendengar jawapan. Betul, saya tanya, saya jawab doktor. Okay, maaf doktor. Saya ni kalau diberikan mic, memang saya tak berhenti cakap doktor. Maaf sangat doktor. Okey, alah tak ada hal. Okey je. Okey, by the way cakap pasal sumuk Flotilla ni kan, bila kita lihat sendiri, memang orang tanya, kenapa perempuan? Kenapa tak lelaki? Betul. Kenapa sanggup tinggalkan keluarga? Biasa kan macam tu kan? Tinggalkan anak kan? Okey, tapi bila kita fikir aspek positif dia, kita tengok kat Gaza sendiri kat Gaza sendiri ada bila kita tengok tawan pun dah mati syahid. So suara di Gaza tu tidak keluar tau sebenarnya, tidak keluar. Okey, kalau kita tengok sekarang ni kan. So macam mana kita nak buat? Contohlah Liza ke sana. Liza buat live, orang dengar tak? Siapalah saya ni kan. Kan? Saya pasti tak ada orang nak tengok kan. Dia macam tu tau. So contoh kalau Adele yang buat live. Betul. Tengok sampai berapa juta orang lihat dia. Betul. Itu sebenarnya apa yang mereka nak sampaikan. Mereka mewakili suara-suara influencer yang lain untuk membantu kita dengar suara Gaza tu sendiri kan. Bagi saya tak ada masalah pun tu. Betul Dato', saya sangat-sangatlah setujulah benda tu. Hebat mereka. Betul. Kita tak dapat ikut dia orang, doakanlah. Bila mereka share, kita share. InsyaAllah selamat semua. Macam ni lah doktor, kita dah sembang pasal crowdfunding platform, NGO legit tak legit, yayasan mana yang legit dan sebagainya kan doktor. Jadi doktor ada apa-apa pesanan ataupun ada apa-apa kata-kata lah nak dilontarkan ataupun nak dikatakan pada penonton kita nanti kan? Apa? Habis jaga. Pendengar kita nak tahu tentang peranan NGO dalam masyarakat ni, penting ke tidak ke? Kan sekejap je kita sembang ni doktor, jadi kan dah sejam dah. Dah nak habis dah doktor. Okey, terima kasih Liza atas soalan. Tu soalan terakhir ke ada lagi kejap lagi? Mungkin terakhir. Di sini. Mungkin kita akan ada sambungan nanti. Okey. Alright, bercakap pasal NGO ni, sebenarnya mereka ni adalah orang yang penting dalam negara sebenarnya. Contohlah kita bagi
apa-apa projek-projek yang melibatkan welfare tu, sebenarnya NGO yang ialah sepatutnya boleh lead the way. Itu bagi pendapat saya. Saya bagi contoh lah ketika di Scotland pun sebenarnya bila kita cakap pasal charity ni, mereka memang ada volunteer tau, volunteer charity yang memang diorang willingness tau untuk buat. Tapi bila kita pula kat negara kita, kalau macam tadilah Liza cakap tadi, ada orang call, ke mana duit kita pergi, ke mana? Masya Allah, tidak bolehlah begitu. Sedangkan kita bekerja, kan? Memanglah sekarang ni kita kata NGO tu sektor ketiga, tapi sebenarnya mereka yang sangat-sangat membantu negara. Tanpa mereka, contoh saya teringat zaman bila ada banjir di Sepang. Betul. Ada kan? Liza terlibat ke? Ya, terlibat. Okey, saya mengatur tapi tak terlibat. Okey. So waktu ketika itu terus pihak yayasan membuat ni kan untuk membantu. So itu salah yang saya rasa memang sepatutnya jangan pandang lekeh lah kepada NGO tu sendiri. Betul doktor. Sebabnya kan sebab saya kan sebelum ni memang pernah terlibat dalam ni kan. Jadi bila dibayar gaji tu, kita nak memahamkan orang yang kita bukanlah gaji kita ni bukanlah ambil dana awam pun. Tidak. Jadi kalau yang kata sukarelawan tu, orang yang memang contohlah saya satu yayasan ni ada sukarelawan. Jadi saya pernah terlibat dalam banjir kan. Ada juga pensyarah dari USIM turun. Mula saya ingatkan Dr. Faz ke bukan kan. Jadi kat situ itu adalah sukarelawan yang memang sukarela untuk datang. Tapi kita yang bekerja ni sepatutnya kan? berbeza lah. Kita tak boleh lah nak cakap. Jadi itulah nak katanya kan, betul lah apa yang doktor cakap tadi kan. Tak boleh lah kita nak pandang NGO ni sebelah mata. Jangan. Tanpa mereka rasa ekonomi pun tak berjalan lancar. Dan sebenarnya tanpa NGO juga saya rasa mungkin waktu COVID tu akan jadi satu waktu yang sangat betul saya setuju. Ya, betul saya setuju tu. Okey, baiklah Dr. Faz, rasanya setakat sini sajalah kita punya sembang-sembang luar topik. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya rasa seronok sangat dapat berborak dengan Dr. Faz, seorang lecturer daripada USIM. Saya rasa dah lama sangat tak borak dengan lecturer ni kan. Satu lagi saya dapat sweet banyak sangat input. Kita sweet talker tau. Jadi saya banyak juga dapat input tentang crowdfunding dan sebagainya lah. InsyaAllah. Terima kasih banyak doktor. Okey, saya pun ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Liza sebagai host pada hari ini. Saya pun sebenarnya suka je nak share tentang inilah tentang awareness lah, lebih kepada awareness tentang crowdfunding platform kita ni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okey. Bye. Assalamualaikum.